Kita melihat bahawa bukan satu jalan yang mudah. Pastinya kita mesti mempunyai satu keberanian dan idea-idea yang di luar kotak. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini saya telah melakarkan lebih daripada 90 perancangan dan pencapaian. Umpamanya kita mulakan dengan langkah merakyatkan pentadbiran pada kali ini dengan memperkenalkan satu produk baru iaitu Wakil Rakyat untuk Rakyat. Maka mantra ini telah menjadi satu mantra yang begitu kuat pengaruhnya. Sehingga saya mengatakan dia bukan saja menjadi letupan tapi dentuman ke seluruh agensi pelancongan seluruh Malaysia ini, menjadikan ia sebutan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madan. Ya, ini anda bersama dengan saya Faris Haikal Zakaria dan saya bawakan rakan tugas saya Fazrul Abdul Majid. Ya, saya. Hari ini Fazrul, kita di Melaka ini rasa cukup bertuah kerana kita bersama dengan figura yang cukup disegani di Melaka. Siapa lagi kalau bukan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof. Dalam sebuah program wawancara khas dibawakan sempena 2 tahun pentadbiran Yang Amat Berhormat dalam mencorak, mewajah dan menjadikan Melaka mendunia dalam tempoh ini. Jadi Datuk Seri, saya tidak berhasrat untuk membuka program dengan mukadimah yang panjang Datuk Seri, kerana apalah kiranya pembuka yang panjang jika Tuan sudah di sini. Apalah kiranya berlengah panjang jika sudah sampai hajat di hati. Jadi Fazrul, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, Datuk Seri. Kita tahu tanggal 31 Mac 2023 merupakan satu sejarah baru untuk Datuk Seri bila mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-13. Jadi kini tahun 2025 sudah masuk tahun yang kedua Datuk Seri mentadbir. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan perjalanan sepanjang 2 tahun ini bagaimana? Pastinya selepas saya diberi tanggungjawab pada 31 Mac 2023 untuk menempuh perjalanan sampai ke 20 Mac 2025 ini penuh dengan cabaran dan juga perjuangan yang harusnya kita melihat bahawa bukan satu jalan yang mudah. Pastinya kita mesti mempunyai satu keberanian dan idea-idea yang di luar kotak bagi memastikan bahawa apa yang kita nak lakarkan untuk Melaka ini dapat dikecapi oleh rakyat. Bukan sekeliling mata, tapi ianya mesti mencerminkan satu dasar yang boleh memberikan rakyat merasai pada dasar yang dibuat oleh setiap kerajaan yang mengurus tadbir negeri ini. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini saya telah melakarkan lebih daripada 90 perancangan dan pencapaiannya. Saya melihat dalam secara dasarnya pada peringkat awal saya memberikan satu kaedah baru dalam merakyatkan praktisma kepada pentadbiran kerajaan dengan setiap hari Isnin jam 10 pagi semua kaki tangan awam akan memberikan penghormatan kepada lagu negaraku dan lagu Melaka Maju Jaya secara automatik di seluruh negeri. Dan ini membanggakan kita kerana Kerajaan Persekutuan telah mengambil inisiatif ini, menjadikan dia satu juga rujukan untuk dijadikan semangat patriotisme itu di peringkat Kerajaan Persekutuan. Umpamanya kita mulakan dengan langkah merakyatkan pentadbiran pada kali ini dengan memperkenalkan satu produk baru iaitu Wakil Rakyat untuk Rakyat, yang mana Wakil Rakyat untuk Rakyat ini diterjemahkan dalam bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada portfolio Exco bagi melaksanakan tanggungjawabnya untuk rakyat. Kalau Exco kebajikan, dia akan fokus pada kebajikan rakyat dan juga pengurusan ke arah kebajikan ini supaya lebih teratur dan terancang dalam setiap kunjungan ke kawasan-kawasan tumpuan di kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri masing-masing. Kalau Exco infrastruktur ataupun prasarana, dia akan bertanggungjawab dalam permintaan-permintaan yang disuarakan oleh rakyat
dan akan disempurnakan oleh kerajaan negeri dalam merakyatkan pentadbiran. Begitulah seterusnya kalau pendidikan, keperluan-keperluan sekolah, sama ada guru-guru, anak murid ataupun sekolah-sekolah yang memerlukan perhatian untuk diperbaiki. Kita akan turun, saya sendiri akan turun bersama dengan wakil-wakil rakyat, dan saya sendiri akan turun dengan esko-esko, dan bukan saja dengan esko wakil rakyat tetapi juga dengan agensi kerajaan yang berkaitan. Contoh lagi, kalau kita nak ambil kira dalam bajet-bajet yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dalam memajukan negeri Melaka, ada pembinaan sekolah baru, ada pembinaan jantas untuk membantu anak murid melintas jalan, itu juga akan kita bawa diberikan kepada rakyat dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Ini adalah merupakan satu metod yang baru bagaimana kita dapat mengharmonikan masyarakat dan menyantuni masalah masyarakat melalui kaedah Wakil Rakyat untuk Rakyat ini. Kalau kita lihat ada 90 pencapaian walaupun baru menginjak ke 2 tahun pentadbiran yang amat berhormat Ketua Menteri. Tapi Datuk Seri, saya berminat apabila kita sebut tentang, kalau sebut nama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Melaka, pastinya Laungan Keramat yang menjadi sebutan mantra. Ya. Mana lagi? Melaka le. Melaka le. Jadi pelancongan meletakkan Melaka di peta dunia. Jadi Datuk lihat bagaimana hala tuju pelancongan yang mahu dibawa? Mana lagi? Mana lagi ni maksudnya kalau siapa yang datang nak bercuti ke Malaysia ni, dia boleh tanya mana lagi. Maka orang Melaka akan menyambut Melaka le. Datanglah ke Melaka, dalamnya ada pelbagai produk untuk mereka datang bersama keluarga, datang berkunjung ke Melaka. Kita ada zoo, kita ada river cruise, kita ada Menara Tameng Sari, kita ada beca yang unik, ya. Kita ada 21 muzium, kita ada kedai makan yang menarik yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kita ada hotel-hotel yang mengikut kesesuaian pendapatan mereka, ada yang 5 star, ada 3 star, ada homestay, dan semua ada. Maka mantra ini telah menjadi satu mantra yang begitu kuat pengaruhnya, sehingga saya mengatakan dia bukan saja menjadi letupan tetapi dentuman ke seluruh agensi pelancongan seluruh Malaysia ini, menjadikan ia sebutan ramai. Jadi mana lagi Melaka le ini adalah merupakan satu idea yang terbaik untuk mempromosikan Melaka. Jadi bila orang datang Melaka, secara spontan orang boleh bercakap mana lagi, maka Melaka le. Sebab dalam Melaka lu, kalau kita gabungkan dengan lagu Senandung Anak Melaka, Senandung Anak Melaka ni dalamnya semua ada. Makanan, budaya, peradaban, perangai orang Melaka. Orang kata orang Melaka memang pelik, dia kata kan. Nampak kasau tapi baik. Cakap je selalu kasau tapi sebenarnya dia bergurau. Jadi kasau orang Melaka ni, kita kena tengok, jangan ambil hati sangat, kerana gurauan itu adalah satu titian sambungan silaturahim di antara masyarakat Melaka. Dia bukan saja benda ni berlaku di dalam Bandar Melaka, tapi kalau kita pergi daripada Kuala Linggi sampai Sungai Rambai, sampai Asahan, sampai Alor Gajah, sama. Kalau pagi-pagi kita duduk dekat orang kampung ni, kedai-kedai kopi, dia punya gurau tu kalau orang luar dengar memang tersedak lah. Jadi saya pula bangga menjadi orang Melaka kerana kemesraan itu disulam dengan gurau senda. Kalau kita tengok Senandung Anak Melaka, kalau dikajikan dengan kata perinci, dia menyuraikan semua apa yang ada di Melaka. Menduniakan Melaka ni pula, kalau kita tengok, memang peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan pusat kerana Melaka dapat menguruskan satu sistem pelancongan yang baik dalam keadaan sebuah negeri yang ada segala-galanya. Saya pada peringkat permulaan, kita tengok river cruise, kita tengok zoo Melaka, saya tengok Menara Tameng Sari, saya tengok beca. Hari-hari ada ruang-ruang untuk mereka menjana pendapatan. Jadi saya mengambil kesempatan bahawa mengatakan bahawa ketika 365 hari kita buat duit, satu hari kita boleh bagi ke rakyat Melaka di free. Jadi saya ambil sempena dengan Hari Peristiaran Kemerdekaan 20 hari bulan 2 tahun 2024 dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya katakan kita bagi orang Melaka free lah. Bila ramai orang berkunjung, kerajaan hanya sehari saja beri kepada rakyat untuk dapat menikmati tempat-tempat pelancongan ini, tapi kesan dan impak dia orang akan datang berkali-kali. Tu orang kata pantun orang Melaka ni kan. Apa pantun yang kita kata ni? Kalau tuan tanam lengkuas, jangan tanam masa berdiri. Naik bot, naik masuk zoo, naik Taman Sari ni sekali tak puas, sila datang berkali-kali. Jadi bila dia datang berkali-kali ni, the spark of the economy, the ekosistem tu automatik akan berjalan. Jadi orang Melaka ni memang dia unik sikit.
Dan kurniaan Allah Ta'ala kepada orang Melaka ni memang luar biasa. Jadi orang berniaga, kedai makan, homestay, cendol, memang jadi tumpuan. Kalau hari Minggu tu kita tengok orang ni macam makan sekali tak puas. Dan produk-produk Melaka, coconut shake, kuih keria antarabangsa, cendol Kampung Ulu, memang orang akan datang untuk tengok Melaka ni. Memang semua ada lah, serba ada. Datanglah kat Melaka. Jadi kalau orang tanya mana lagi kita nak pergi bercuti ni, mana lagi, semua orang cakap Melaka lah. Jadi Melaka ni disebabkan oleh itu, maka kita dapat dipilih oleh pihak UNESCO menjadi tuan rumah kepada Hari Persidangan Pelancongan Sedunia dan Hari Pelancongan Sedunia. Kemarin tu, orang Melaka, saya suka dah cakap orang Melaka ni, kau ingat senang nak dapat dunia mengiktiraf Melaka ni untuk pelancong-pelancong dunia ni. Hari pelancongan dilancarkan kat Melaka. Lepas tu pula 155 menteri-menteri luar ni, menteri-menteri pelancongan warisan seni budaya ni datang kat Melaka nak fikir macam mana industri pelancongan dunia ni boleh dikembangkan. Kat mana dia berfikir? Mana lagi? Melaka lah. Jadi sempena dengan itu pula, saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya dengan kehadiran menteri-menteri pelancongan dunia yang ada kat Melaka, apa salah dan kiranya mengizinkan Melaka menjadi tuan rumah kepada Majlis Pelancaran Tahun Melawat Malaysia. Alhamdulillah, PM setuju, orang Melaka dengar ni elok. Jadi pelancaran tu besok dengan gilang gemilang. Dengan ini tak ada tempat lain orang nak datang, orang akan datang Melaka. Jadi orang yang ada homestay, orang yang jual cenderamata, beca, naik bot, Menara Tameng Sari, Zoo ni penuh orang. Jadi bila orang datang kat Melaka ni, kalau orang kata sesak now datang Melaka ni jalan, apa pula sesak? Sebab orang suka datang kat Melaka, kita tak boleh nak besarkan jalan ni sebab UNESCO larang. Kalau boleh besarkan jalan ni, dah lama saya besarkan jalan kat Melaka ni. Tapi kita melihat bahawa nilai-nilai sejarah ini mesti kita kekalkan. Itu sebab bila saya perkenalkan penutupan jalan yang terpanjang masa je di Malaysia ni ialah di Melaka, iaitu pada hari Jumaat sampai hari Ahad. Saya bercita-cita dengan izin Allah dan dengan sokongan besok nanti supaya penutupan jalan ni akan ditutup sepenuhnya. Tak adalah lagi hari Jumaat sampai hari Ahad, kita tutup terus. Jadi pelancong boleh datang tengok kesan-kesan sejarah. Dan saya nak mengingatkan bahawa Melaka ni sejarah dia cukup lengkap. Bukan sejarah kegebilangan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 ke abad ke-15, tapi kurun ke-16, kurun ke-16, kurun ke-17, 18, 19 hingga kurun ke-20 ni semua ada di Melaka. Kerana Melaka merupakan negeri yang dilaungkan merdeka Malaysia ni sempena dengan peristiwa kemerdekaan itu dibuat di bumi Melaka. Jadi orang Melaka kena tahu kenapa pula kita ni jadi tempat pengisytiharan kemerdekaan. Kerana prinsip penjajahan, mana bumi dijajah, di mana bumi dijajah, di situ bumi merdeka. Kita melihat bahawa bukan satu jalan yang mudah. Pastinya kita mesti mempunyai satu keberanian dan idea-idea yang di luar kotak. Jadi dalam tempoh 2 tahun ini saya telah melakarkan lebih daripada 90 perancangan dan pencapaian. Umpamanya kita mulakan dengan langkah merakyatkan pentadbiran. Pada kali ini dengan memperkenalkan satu produk baru iaitu Wakil Rakyat untuk Rakyat. Maka mantra ini telah menjadi satu mantra yang begitu kuat pengaruhnya. Sehingga saya mengatakan dia bukan saja menjadi letupan tetapi dentuman ke seluruh agensi pelancongan seluruh Malaysia ini, menjadikan ia sebutan ramai.